Sebab Nabi Isa, dia punya mukjizat berada di tangan. Kan? Dajjal juga sama, dia ada di tangan. Sebab itu apa ada pada Dajjal, ada pada Nabi Isa alaihissalam. Kan? Dajjal, Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh hidup ke orang mati, Dajjal boleh hidup ke orang mati. Nabi Isa boleh mengubat penyakit-penyakit yang pelik, Dajjal boleh mengubat penyakit-penyakit yang pelik. Jadi dua-dua ni. Jadi maknanya ada dua figura akhir zaman yang bergelar Al-Masih. Satu Dajjal, satu lagi adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan itu adalah dalam hadis Nabi di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Mana benda itu mesti akan berlaku. Tapi kita sebagai orang Islam jangan takut. Yang pertamanya, sebelum datang Dajjal, datang the last commander of Islam, iaitu Imamul Mahdi. Imam Mahdi ni the last commander of Islam. Dia akan pimpin seluruh umat Islam bersatu, dan juga dia akan menuntukkan negara-negara kafir ketika itu. Kemenangan round pertama Islam dulu.